Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih rakan-rakan media. Saya bersama dengan Mr. Mano Verabatran, TKSU Kementerian Komunikasi, Dato' Azumir, CEO Finas, dan juga saudara Z Zaidi, ahli lembaga Finas. Kami hari ini melawat saudara Hassan Abdul Muttalib, pemenang anugerah karyawan sepanjang zaman di Festival Filem Malaysia ke-34. Beliau merupakan seorang yang cukup sinonim dengan animasi, malah digelar sebagai bapa animasi negara dan kawan lama. Secara memang saya dah kenal beliau lama dan saya amat menghormati beliau dan perjuangan beliau untuk membantu mengembangkan seni animasi dan perfilman tanah air. Beliau merupakan penerima ke-49 bagi program ziarah seni madani yang kita susun dan kita aturkan melalui Finas, dan saya lihat alhamdulillah beliau makin sihat walaupun berlaku kecederaan di bahagian tengkuk beliau. Syukur tidak ada tulang-tulang yang patah dan sebagainya. Saya akan minta supaya beliau tampil ke Ibu Pejabat Finas setelah ia diserahkan kepada pihak Finas dalam masa yang terdekat untuk beliau membantu memberikan satu sesi masterclass mengenai seni filem dan beberapa aspek yang lain. Dan saya percaya karya-karya tulisan beliau dan juga penyertaan beliau dalam buku-buku, naskah-naskah akademik wajar dikumpulkan juga oleh pihak Finas, dan saya minta supaya perkara ini disusuli. Saya sangat berbangga dengan kehadiran YB Fahmi Fadzil, yang sebenarnya kawan lama saya dari zaman berseni dululah, dengan Dato' Azumir, juga rakan lama semasa saya membantu MDEC, dan Dato' Mano tadi. Jadi berbanggalah daripada kementerian yang ambil prihatin. Jadi kehadiran ramai dignitary pada hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada mula-mula pada Prof Hima yang usulkan anugerah ni. Walaupun saya bukan ahli perfilma, tapi nampaknya dia orang ni tak pandang pada itulah. Dia orang pandang pada sumbangan kita kepada industri, dan dia orang pun dah usaha banyak, dan Encik Khalil tu sehingga sampai ke parlimen. Sangat luar biasalah. So saya ucapkan selamat maju jaya kepada Finas yang akan pindah ke bangunan baru. Dan saya terlibat dengan Finas daripada tahun 1981, membantu jadi ahli panel dan sebagainya. Jadi saya harap kita punya karyawan akan bagi sokongan, kerana ini adalah harta dan warisan kita yang akan dirujuk sampai bila-bila. So saya ingat itulah satu aspek yang Finas kena bagi perhatian yang sangat-sangat.